Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dunia semakin berubah dari buku teks kepada skrin digital, dari kapur dan papan hitam kepada skrin sentuh interaktif. Pendidikan kini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Teknologi bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi ia telah menjadi sebahagian daripada ekosistem pembelajaran. Dengan bahan digital, ilmu dapat disampaikan dengan lebih jelas, menarik dan mudah difahami. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana teknologi membantu saya dalam memahami konsep pembelajaran dengan lebih berkesan, sama ada di dalam kelas ataupun di rumah. Ayuh kita mulakan perjalanan ini. Dengan adanya bahan digital seperti animasi interaktif, saya dapat memahami konsep sains dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Selain itu, penggunaan simulasi makmal maya juga membolehkan saya menjalankan eksperimen secara digital tanpa perlu risau tentang kekangan peralatan atau keselamatan. Di rumah pula, saya boleh mengakses Google Classroom untuk mendapatkan tugasan dan bahan rujukan. Teknologi membolehkan pembelajaran berlaku di mana sahaja, tidak hanya terhad dalam kelas. Selain itu, terdapat pelbagai aplikasi pendidikan yang membantu murid dalam pembelajaran. Contohnya, aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo dan LingQ membolehkan saya mempelajari bahasa baru secara interaktif. Dengan elemen gamifikasi seperti sistem ganjaran dan pencapaian, saya lebih bermotivasi untuk terus belajar. Aplikasi seperti Quizizz dan Kahoot bukan sahaja menguji pemahaman saya, tetapi ia juga menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Saya dapat mengulang kaji dengan cara yang lebih interaktif dan bermotivasi. Bahan digital bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi ia adalah kunci kepada pendidikan yang lebih inklusif dan berkesan. Dengan kemudahan ini, pembelajaran tidak lagi terhad kepada buku teks semata-mata, malah lebih fleksibel dan boleh diakses pada bila-bila masa. Dengan teknologi, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi pemudah cara dan pembimbing dalam perjalanan pembelajaran murid. Selain itu, teknologi juga membuka peluang kepada murid untuk belajar mengikut kekayaan masing-masing. Contohnya, murid yang mengalami kesukaran dalam sesuatu mata pelajaran boleh mengulang kaji semula pelajaran melalui rakaman video atau latihan dalam talian. Namun, dalam kegairahan, kita memanfaatkan teknologi, kita juga perlu bijak menggunakannya. Teknologi boleh menjadi alat yang sangat berkuasa untuk pembelajaran. Tetapi jika disalahgunakan, ia boleh membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Misalnya, penggunaan teknologi tanpa kawalan boleh menyebabkan ketagihan skrin, gangguan tipuan dan penyebaran maklumat yang tidak sahih. Oleh itu, semua pihak, guru, ibu bapa dan murid perlu memainkan peranan dalam memastikan teknologi digunakan dengan cara yang bertanggungjawab. Jika kita dapat mengimbangi penggunaan teknologi dengan lebih baik, dunia pendidikan akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan berkualiti. Teknologi harus menjadi jambatan kepada ilmu pengetahuan, bukan penghalang kepada fokus dan disiplin diri. Semoga dengan kemajuan teknologi dalam pendidikan, negara dapat melahirkan generasi yang lebih berilmu, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Namun, marilah kita pastikan bahawa teknologi ini digunakan untuk kebaikan dan bukan sebaliknya, kerana dengan teknologi yang semakin canggih, peluang untuk meneroka ilmu menjadi lebih luas dan pembelajaran menjadi lebih interaktif serta efektif. Inovasi digital akan terus menjadi pemangkin kepada pendidikan berkualiti, membuka pintu kepada masa depan yang lebih cemerlang. Akhir sekali, ayuhlah kita bersama-sama memanfaatkan teknologi untuk membentuk generasi yang berilmu, kreatif dan inovatif. Demi pendidikan negara, demi masa depan yang gemilang. Bersama, kita memperkasa pendidikan negara dengan teknologi dan bahan digital yang tersedia. Sekian, semoga berjumpa lagi.